اللهم صل وسلم وبارك عليه. 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 أستغفر الله وأتوب إليه. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 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 اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ونبيك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة
اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله مولانا العظيم. Mudah-mudahan diwakil oleh Allah kepada kita semua, malaikat 40,000 menulis kebaikan untuk kita ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, hingga kepada yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menulis mewakil kepada kita semua 40,000 malaikat untuk menulis kepada kita semua kebaikan ila yaumil qiyamah, hingga kepada hari kiamat. Itu dia. Mudah-mudahan amalan ni kita bawa setiap-tiap hari. Hak kemarin boleh cara hak kemarin, hari ni pula boleh pula dah hari ni. Buatlah kebaikan makin sehari makin dekat, makin sehari makin banyak, makin sehari makin kita berjumpa dengan apa dia panggil ni, dia panggil apa perubahan yang Allah melakukan setiap-tiap hari. Maknanya dek berubah tu pelat. Oleh yang demikian Allah hubung lagi nafas, dapat kita bernafas di hari ni, tak lain tak bukan hikmahnya untuk nak kemah lagi, nak kemah apa yang kita dah pegang dah, apa yang kita dah i'tiqad dah, duk gapo dia panggil duk kemah dah, kau kemah lagi, kau kejap, kau sehari kau berasa kemah, kau sehari kau berasa kejap. Oleh karenanya perubahan yang Allah ubah di dunia ni demi seminit ke seminit tu dia berubah setiap-tiap tengok ni. Tahulah katanya dunia kita Allah nak merosakkan, Allah nak peracur dah dunia kita ni. Allah nak merosak, Allah nak menghancurkan dah. Dak berlaku tegak Allah gepa bumi, gepa dunia serata-rata dah. Yang tak berlaku di zaman, tak berlaku di tahun yang lalu, maka pada tahun ni dah berlakunya kekuatan tu sangat-sangat. Gepa bumi, gepa ahli bumi sudah berlaku dah. Maka saya berpesan kepada kaum ibu dan bapa sekalian, tak usah ralik dah, tak usah berasa ralik lah, tak usah berasa lambat lah. Benda yang berlaku saat ni tu dah berlaku dah. Tu macam mana boh di mana
Dia tengok oleh Facebook ni, boh di mana sekarang, mana ada kedak di kawasan mana weh. Hak kata boh di mana, di Aran ke di mana, cuba beri maklumat sedikit kepada kita seramai-ramai ni. Hujan tahun boh di sana, dak di Bangkok ke di mana-mana ada kedak. DFC kita berada di mana ni, ada kedak tempat duk boh ni. Cuba komen mari nak tengok. Dia sungguh ke bohong? Kata duk boh ni dak. Kadah kita duk mana ni? Kota kita duk mana kota ni? Sakau Talat Rongkra. Mana Sakau ni di mana? Di Bangkok ke mana ni? Di Bangkok dak. Sakau ni di mana kat ni? Bangkok. Kita tak biasa tanya ni. Ya tengok deh, benda tak nak berlaku mana tu. Berlaku dah. Deh nak boh, nak gapo bulan 4-5 boh weh. Allah, Sakau. Di kawasan mana? Rongkra. Di Bangkok ke di mana? Aran Pratit. Aran Pratit mana? Rongkra ni di mana kan ni? Sakau ni duduk di kawasan mana? Allah, tu dia deh. Mana? Pratit Cangwat Cangwat Sakau. Masya Allah, Pratit Thai dah deh. Tahu dah lah. Duduk kawasan mana tu? Kawasan mana? Di Pratit apa? Sakau ni. Duduk di kawasan Bangkok ke kat ni dekat ti? Oyak kira ti? Tahu dah lah Pratit Thai tu. Duduk kawasan mana? Jalan ke, Taning ke, Nara gitu dah. Ton Bun, Kong Kotomo. Tu baru cerak. Royak gitu baru nyata. Dia Pak Isan babo. Cerak gitu ni. Jadi maknanya dia Aran Pratit Sakau. Kok mana Pratit Sakau pula dah. Sakau ni Kotomo kah? Cerak gitu Kelik bila makan dah. Orang tak jawab gitu. Kelik bila weh? Makan dah. Tu dia ni. Maka gapo dia panggil ni? Krungtit Mahana Kon. Jawab gitu Jawab tak tentukan lu. Tu dia. Sakau naik Kotomo kah? Tak apa cerak dah. Kita pun tahu gitu juga tapi nak cerak lagi sudah. Puak kita ni banyak tak reti lagi dak. Soal jawab dia tak apa-apa tak nak pandai lagi ni. Nampak tak nak pandai molek mana lagi ni. Soal dengan jawab ni. Hei, kelik bila weh? Makan dah. Tu dia. Orang jawab kalau lagu tu. Orang tak jawab gitu. Kelik dah. Kelik bila kemarin? Makan dah. Ya, siap dah. Tu baru sedap dengar. Ni makan dah. Kelik kemarin lagi. Tu dia deh. Johor Bahru, kawasan kota kota tinggi ke apa tu? Boh juga kerana. Deh. Aran Ampere Aran. Pratit, Aran Pratit. Cangwat Sakau, Chaidan Pratit, Kampucha. Tu dia. Maka benda yang berlaku ni dia panggil paifibat yang berlaku ni Allah Ta'ala berlaku tu. Dia Allah Ta'ala berlaku tu. Tu dia ada Allah Ta'ala berlaku tu. Yang melakukan, Allah yang melakukan akan paifibat ni dak bukan bang-eun bukan. Hanya Allah dak cara. Allah dak cara melaka tu bukan bang-eun bukan. Tu dia deh. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita semua saat ini tu selamat. Doalah. Maka di hari ini saya berwasiat kepada kita semua ni supaya supaya gapo ni? Supaya kita amalkanlah
doa yang dibacakan oleh Nabi, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya. Apanya? Ialah hak Nabi ajar kepada anak dia Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, munasabah dengan hari ni, hari Ahad, bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Maka saya nak minta semua ni amal, kalau boleh gak 1000 kali insya-Allah lah. Sebenarnya kita ada buat amal dah tu ya hayyu ya qayyum 1000 kali tu kita baca hak tu. Baca ya hayyu ya qayyum 6 tuam. Ke aran nai pati tak nai kotomo. Tu dia deh. Tu dia deh. Maknanya tak apalah. Allah Ta'ala bui saat ni dah. Dia Allah Ta'ala bui saat ni tu, mudah-mudahan dia Allah Ta'ala bui saat ni tu, mudah-mudahan boleh kita mikir. Dia boleh kita mikir. Katanya Allah dekat dah nak kiamat. Dekat dah nak kiamat. Tak banyak hari dah. Pada musuh tu di mana lah ni? Duk perang tu di mana sekarang? Duk perang di mana weh? Cuba jawab. Orang tahu maklumat, sekarang duk musuh nak songkram lok lew. Tak usah galik. Jangan galik weh, nak songkram lok lew. Tu dia dia. Nak awasan lok lew. Lew kita bila lagi? Bila lagi weh kita semua nak sungguh, nak menebang-nebang hadap malah. Ada berasa malah tu bila lagi weh? Tak usahlah, tak usah kira isak la tuakhid amal al-yawm ila al-ghad. Jangan kira sampai isak. Deh. Jangan kira lah. Tu dia deh. Antamai tengraiti. Hari ni saya nak minta 1000, semua 1000 insya-Allah. Sebab mudah-mudahan kita duduk di hari Ahad ni nak minta 1000 kali insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buatlah deh. Buatlah deh. Di Palestin. Palestin. Allah beni deh. Ada India, Pakistan dekat raut lei bawah ni lah. Hak bedding royak tu, hak Palestin tu hak cerak dah. Ni India, Palestin, Pakistan dekat raut lei bawah. Lasut ni dia. Ni dia. Ni mana kat tidak titam berita ni bedding ni. Hak bedding royak tu hak nenon dah. Hak lasut India, Pakistan ni. Dia. Dekat. Dekat dah. Tu dia deh. Maka pas kita nak buat apa? Kita tang dekat duai. Dekat dengan amal lah. Kita tang dekat amal kita ni. Dekat duai. InsyaAllah hari ni saya minta bacalah 1000 kali hak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nanti saya tarik sekali lagi nah. Tarik sekali lagi pagi ni. Baca. Saya minta 1000. Minta 1000 sorang. 1000 baca ni lah. Untuk nak sok-sok dah 1000 tu. 1000 tu nak sok dah deh. Hari ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki 20,000 insya-Allah. InsyaAllah. Kita minta Allah Ta'ala beri selamat kita daripada semualah. Ni kita dah pergi kalian ni. Saya dah pergi kalian ni nak tanda orang 1,500 dan 300. Dia. Hak lihat 1000 nak lagi 20, 3 orang lagi. Tak ada lagi orang 1000 ni. Kemarin pun tak ada. Di hari ni kemarin tak ada. Dia saya nak 24 orang lagi. 24 orang lagi ni insya-Allah siapa nak khidmat 1000 hari ni kita doalah supaya Allah Taala buka rezeki
Dia sebagaimana doa hak dah dica tu lah. Tu dia dia. Zikir tukwanan an pan krang hak tu hak orang panggil hak kita dah buat dah 1000 tu. Tapi hak hari ni nak minta baca hak ni 1000 insya-Allah dengan izin daripada Allah, dengan beri kuasa daripada Allah. We dapat 1000 mana? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bismillah. 1000 kali hari ni lah. Bila selalu 1000 kali. Bacalah pria mana, buat masalah. Dia masa mana, pria mana, lagu mana kita agak kata boleh buat. We dapat 1000. Mana? Hak Nabi baca kepada Siti Aisyah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Iza asbahti. Sahabat Nabi tanya Siti Fatimah ni, kita berasa kat. Kita berasa kat di hati kita. Nabi tanya gini. Nabi kata, ma yamna'uki an tasma'i ma usiqi bih an taquli iza asbahti wa iza amsaiti. Tu dia. Bahasa Melayu gapo dak bunyi ti tu. Bukan kat ti. Ti ni makna Nabi khitab kepada anak dia Fatimah. Bahasa Melayu gapo? Ma yamna'uki anda samkrang. Mak dia baca dah 3 kali. Mak campur dengan Pak Ngoh. Kerana 3 kali ni Mak Ngoh weh. Ala ta'an samkrang tak poda. Mak Ngoh 3, Pak Ngoh ratik 3, ni tak poda. Tapi kita nak pagi ni bukan 3 dak, neng pan. 1000 kali. Allah, tu dia deh. Setagi mari insya-Allah kita doa. Orang hak on hari ni dak. Orang on hak 100 nampak ada dah ni. 111. Sebabnya hari ni 11 ke berapa belah hari ni hari ni berapa belah dah kat hati ni. Mana-mana kadah kita kota dak cek hari sani. Hari ni berapa weh? Hari ni berapa hari dah? Lupa bihawa birah. Rabu-rabu Khamis Jumaat Sabtu sebelah Hari ni sebelah hari dah. Maka nampak demo de on masuk ni 111 Allahu Akbar. Maknanya sebelah hari dah tu. Masya-Allah terjadi. Mak Ngoh an hai krup neng pan Mak Ngoh. Ya. Kalau kosi tak ci nama Mak Ngoh 500. Pak Ngoh 500. Tak ci lagu tu. Hak Mak Ngoh ke hak Mak Ngoh. Hak Pak Ngoh ke hak Pak Ngoh. Hari ni berapa hari ni? 12 hari ni. Rabu. Khamis Jumaat Sabtu Ahad. 12 dia deh. 12 dah weh. Allah, 12 dah. 12 ke 11. Rabu, Khamis Jumaat Sabtu Ahad. Khamis Jumaat pula Sabtu Ahad 12 dah kena ke wedding ngoti weh. Allah, sahabat dia ada 12 ni. 112 111. Tu dia. Malaysia 13. Jelah dah. Thailand 12. Thailand 12. Derah weh. 12 hari dah sabit. Adik-adik pelajar kita duk suka dah pun. Dia kata ada tak banyak hari dah. 25 hari. 5 hari Zulhijjah kita tutup lah. 5 hari Zulhijjah kita tutup. Boleh Dia mau tanya boleh ke tak nak masuk lah ni. Tak boleh apa. Apa tak cukup 40 Duk dia. Tak duk dah lah. Tak apa. Tak cukup 40 pun tak apa. Nak ngaji semaya jemaah tak apa. Tak cukup 40 hari pun tak apa. Cuma nak lebih comel. Nak lebih bagus 40 hari lah. Di Musa Arba'in juga. Musa pergi munajat di Bukit Tursina 40. Lepas kita mari duk 40. Yalah. Begitulah. Comel lah. Tu dia ni. Bagus. Maka kita minta lah. Dah gini. Duk baca ya Hayyu ya Qayyum. Tergerti ke tak makna ke apa?
Nabi tanya, "Hei Fatimah, ma yamna'uki?" Apanya yang menegahkan dikau? Antasma'i, bahawa akau dengar. Tu dia. Dia. Ni orang Umari dah ni. Orang Umari dah 200 ni deh. Saya minta tanda lah zun. Zun 200. Zun 200. Pagi kita doa sebentar lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kepada orang 200 ni. Beri kebajikan kepada dia. Semacam mana dia hidup 200 tahun. Amin. Amin, amin. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'un alim. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'un alim. InsyaAllah. Sekarang boleh dah 2,200. Boleh dah. 2,200. Boleh dah sekarang. Nak laginya. 512. Siap dah lah. Siap dah lah. Dia mula lagi ni siap dah. 512. 12 ke tak ni? Ni berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akan bagilah keberkatan. Akan bagilah keberkatan. Dan juganya kelebihan. Semacam mereka amalkan 512 tahun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beri berkat ya Allah. Beri berkat selalu ya Allah. Beri berkat selalu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa nak berkat, amin. Siapa nak berkat, amin. Amin selalu. Tu dia ni. Sekarang 31 orang dah. 31 orang dah ni insya-Allah. Allah bangaklah kita buat banyak. Nak buat gapo buatlah. Nak buat gapo buatlah. Sebabnya tengok bumi pun dah kocok dah. Kalau bumi kocok tempat kita semacam mana kocok di tempat demo baru ni, di Pama baru ni, di Bremo baru ni, apa kita nak kata? Gapo kita nak buat? Tak dah. Tak buat dah. Kalau kocok semacam tu susah dah kitanya. Mujo wandi kendi tak mati. Kalau mati cup beribun. Cup lew. Cup beribun lew. Awasan lew samrap kita. Maka buatlah. Saya pun nak usahalah. Tak ada upaya. Supaya puak kita dapat berjaya sama. Kita berjaya. Kita semua dapat kejayaan. Kejayaan kita naknya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuhan kata menghisaplah, mengkiralah, mencedehlah amal kamu lighad untuk esok, besok. Tuhan guna esok. Allah dekat dengan nak kiamat tu. Kiamat tu esok tu. Maka Tuhan guna esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Rodin tu mana kiamat tu. Tapi Tuhan guna esok. Allah dekat je. Dekatnya. Nak kiamat dekat dah weh. Tuhan guna esok. Sebab apa Tuhan guna esok? Nak royak katanya dekat dah nak berlaku kiamat. Bahkan di hari ni gonye bumi dah. Bunyi kata gonye di Israel dah. Allah, bumi pun kocok dah di sana. Api pun nyala, bumi pun kocok. Itu dia. Allah, kita doalah. Doa selagi weh kepada kaum ibu dan bapa yang pergi buat haji umrah. Allah minta weh selamat di sana. Weh boleh haji mabrur, umrah mabrurah dan dapat kembali kepada tanah air dengan selamat. InsyaAllah doa sikit weh. Doa sikit bimbang juga ni. Sebab apa? Sebab dah berlaku besar ni. Dah berlaku di sana tu. Doa supaya ibu bapa kita yang sudah pergi umrah terbaik pergi buat haji dan umrah supaya mereka dapat umrah haji mabrur, umrah yang mabrurah dan dapat pulang kepada tanah air dengan selamat. Dengan begitu selamat insya-Allah. Doa sikit weh. Sebab apa? Sebabnya dak berlaku ni Allah hebatnya di tepi-tepi tu. Di tepi-tepi tu tak. Di tanah Arab dak berlaku ni. Maka di antara kita hadap sini kita doalah. Kalaulah kita kata ibu kita, bapa kita pergi haji umrah, kita sebagai anak di rumah ni doakan. Lepas semaya kita berdoa. Dalam semaya pun boleh dengan bahasa Arab. Di Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wassalamah. So lagi fid dini wad dunya wal akhirah. Doa banyak, doa banyak. Tu dia. Doa banyak. Maka nak tanya, doa hak saat ni dak. Hak saat ni siapa gantik yang belum mengerti makna doa Siti Fatimah, orang panggil doa Nabi ajar kepada Siti Fatimah saat ni tu. Siapa yang belum mengerti makna lagi, amin. Minta tolong komen mari. Tekan angka 1 tak apa. Tekan angka 1 tak apa. Orang tak reti makna lagi. Nama ni kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Tu dia. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tu dia. Ada orang 12 deh. 12 kok. Ya alhamdulillah. Sekarang dapat 3,000 dah. Dia saya minta 20 lah tiap hari. We dapat 20,000. We mudah. Kita nak menyudahkan sebelah buah lagi pondok kita ni. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. We dapat 20,000 sehari. Di samping kita ada dengar berita-berita ni dah. Siapa yang ada maklumat tu bolehlah. Nak tegur mari, nak komen mari. Boleh. Ramai orang tak reti makna dah. Berapa ni? Berapa ni dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang dah yang tak reti makna gapo. Walaupun kita dah baca. Tapi kita tak reti makna deh. Allah, Masya Allah. Tak apalah. Tak apa. Saya bubuh. Kuam mai podai nit noi kah bapa? Nit noi. Boleh tu kita hai mak noi. Lari nit noi dah. Kita hai mak noi gitu. Tu dia ni. Tak apa. Saya bubuh. Sebab begini. Munasabah dengan hari ni, hari Ahad ya ni. Dia munasabah dengan hari ni, hari Ahad. Ya. Terima kasih. Terima kasih pada Kak T dah. Yang tu duduk baca sampan kepada saya ni. Untuk dia. Untuk tu bukan untuk saya sangat sebenarnya dah. Untuk masyarakat. Dia boleh masyarakat mari duduk sini dah. Boleh ambil manfaat dengan pondok-pondok kita ni lah. Maka mudah-mudahan kelebihan ya Allah Ta'ala bui kepada adik-adik pelajar, boleh kepada kita untaqail dah dapat pemerdekaan daripada api neraka. Nak we dapat merdeka daripada api neraka. Itu dia deh. Baiklah. Sekarang baru 44 orang. 44 orang ni insya-Allah dibubuhkan, dimasukkan di dalam kata min ahlil jannah ma'as sabiqin ma'al muta'allimin wal alimin amin. Ya rabbal alamin. Tu dia nah. Baik. Tu dia maka banyak orang tekik angka 1 ni dah. Allah, kena buh makna hak ni dulu kali gitu. Dah kita memandai. Oi, mari pula dah. Allah, 311. Tu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazahumullahul khair. Jazahumullahul khair. Gini. Nak minta gini. Bila kita doa tu minta amin. Belah tak tulis pun. Bila saya doa minta amin. Kop kun babati pen sapan bun hai dia. Sama-sama lah. Allah, tu dia deh. Allah tu dia. Tak ada lagi ni. Pala 303T tak ada lagi. Ada dah. Ada dah. So, ada sekali dah. Hak 5 tak ada lagi. Korang 503T tak ada lagi. InsyaAllah kita tunggulah. Deh kalau ada 503T. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin. Tu dia deh. Baik. Nanti kita bubuh makna sekejap. Mudah-mudahan makna yang kita bubuh saat ni tu menjadi manfaat kepada kita dan juga menjadi leksen bagi kita bila kita baca. Ya tak sedap juga main baca tak reti po gitu. Baca tapi tak reti penama. Tu berasa kurang sedap juga dah. Nak reti juga. Gapo hendak baca teh. Baik. Sebab Nabi kata, apa yang menegahkan di kau hi'ahi Fatimah? Bila akau dengar ma'usika bihid, bagi yang aku berwasiatkan di kau. Ni dia. Maka saya berwasiatlah
kepada kaum ibu dan bapa sekalian, bacalah akan doa ni setiap-tiap hari Ahad 1000 kali, insya-Allah sekali. Insya-Allah sekali, kod like, kod share, insya-Allah. Serta kod like, kod share. Insya-Allah. Minta we baca doa ni, ya Hayyu nama Allah, ya Qayyum nama Allah. Setiap hari Rabu nak minta 1000 kali lepas pada ni. Insya-Allah. Insya-Allah. Baca selalu, kata selalu. Insya-Allah aku nak baca dah 1000 kali lepas pada ni pagi petang. Sebab Nabi kita pesan kepada Siti Fatimah tu pagi dan petang. Pagi petang nak 1000 lah. 1000 kali. 1000 Nabi tak ada kata 1000, dia kata pagi petang. Ya kita lah minta 1000 sebab kita ada buat amal dah. Pandak ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Hak kita ada buat amal dah. Ya Hayyu ya Qayyum. Baca molek weh. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Tak kena tu. Pit mai dai. Baca molek, dan nak baca molek. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Baca molek lah. Serta sila ke makna gitu baca tulis dulu. Orang pandai tulis. Siapa ada dengar ni, orang tu tulis insya-Allah. Minta Tuhan beri boleh kuasa dia baca. Orang tulis insya-Allah. Tahu orang hak kata insya-Allah. Minta Allah Ta'ala beri kuasa, taufik kepada dia supaya dia dapat baca 1000 setiap hari Rabu. Bukan, hari Ahad. Pagi 500, petang 500, ataupun setiap hari 500, malam 500. Cukup 1000 hai tu lah. Ya baca kasar ni. Bila kita duk jual ke duk gapo baca lah. Ya kita duk buah. Kita tukar lah. Tukar buah. Jadi zikir hak yang gapo. Zikir hak yang kita sebut tadi tu tak. Kita tukar hak buah tu. Tu amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. 907 193 09 ni. Bagi hak demo masuk dalam banci hijau tu kita tak buat dah tu. Hak masuk dalam banci kasikon tu kita tak buat dah. Sebab kita untuk nak sanun gitu ya tu. Ni hak kau suncit neng kau samsun hok kau hok ni. Hak ni untuk kita nak mendirikan, nak membangunkan sebelah buah pondok kita ni. Telah modal lebih kurang 6 lan. Hasil mana? 1.500.000. 1.500.000 dah. Comel. Tu dia nah. Sekarang boleh mari dah 4.000 dah. Sekarang boleh 4.000 dah. Alhamdulillah. Dapat dah 4.000. Alhamdulillah. Duk tunggu lagi. 16.000 lagi dah. InsyaAllah. Bagi orang yang suka, orang tak suka biar. Bagi orang yang nak je. Orang nak panggil, orang yang nak. Orang yang tak say tu biar. Tu dia deh. Tak usah kata gapo lah. Orang yang tak say tu biar. Panggil amalan suka rela. Amalan suka rela untuk nak memberatkan timbangnya kita Isyak di akhirat. Sebab kita nak lun pahala kita. Ya gini. Jika kalau tak buat learning, bila mari susah 2-3 bulan lagi ni nak berlaku kesusahan, maka bila berlaku susah saat ni tu dak, maka susah benar kita nak buat. Susah benar kita nak buat. Lepas pada ni ingat molek. Internet nak lum. Tu dia. Pinduan. Maka kita jagalah. Dia internet lum kita nak buat apa tak boleh dah. Nak live nak gapo susah sekali bila internet rusak. Bila berlaku kesusahan, acak siapa situlah. Siapa susah, net nak guna tak boleh. Bila net nak guna tak boleh, susah seramai-ramai. Namkin rip tak. Kita tak lo ni. Kita pisah buat lo ni belum daripada net nak lum 1 hari.
Satu hari rusak ni. Tu dia. Tak percaya nanti tengok. Tu dia deh. Maka mudah-mudahan hari ni kita boleh buh makna sekali. Buh sekali. Dapat ramai demo lagi demo komen kata tak reti makna ramai lagi nah. Maka Nabi kata apa yang menegahkan doa ni tiba bohai an lang lemat maghrib cai mai. Justru kita baca hari Ahad 1000 kali. Maka tak apalah nak baca lepas maya pun tak apa. Lepas maya maghrib pun tak apa. Sekali, dua kali, tiga kali. Lepas maya subuh pun tak apa. Sekali, dua kali, tiga kali. Tak apa Lambat layang Leutan nit lum. Ya. Lambat sungguhlah Kak Ti. Lambat sungguhlah. Sabit tu kita dah biasa mewah. Sebab learning. Orang suruh hajar dah. Makan metawan. Neng metawan. Orang suruh pakat makan satu metawan. Maknanya makan sekali sehari. Sebab kita nak ajar, sebab dunia nak susah. Bila dunia tu susah, kita kena makan pakai cuma lah. We pandai makan. Metawan. Tu dia nah. Orang umar 200 ni. Kita tanda lezon 2 nah. InsyaAllah kita doa supaya Allah Ta'ala bui kepada beliau dan kita semua sebagaimana kita dapat beramal dengan 200 tahun insyaAllah. Nanti sebentar lagi kita dengar pula kelebihan kurban, kelebihan gerbang kita ni banyak lagi orang tak tahu dah. Kita ambil tahu lebih comel pada tak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah yang tahu dengan tidak tahu? Mimilah tak sama. Yang tahu dengan tidak tahu mimil tak sama. Lebih orang yang tahu daripada orang yang tidak tahu. Tu dia deh. InsyaAllah. Baik. Pak Yayam kekai tu yang perayat. Kena perayat lah. Maknanya kita makan we boleh sehari sekali. Sehari sekali. Dia berlaku susah supaya dem-dem ni nak no. Cuba kita copy gambar dem ni mari sini. Cuba kita copy tengok. Dem, lepas tu gonje bumi. Lalu kita cari yubab naik. Tu dia deh. Baik. Maka kita pergi kepada makna dia. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang hidup. Wahai Allah, Tuhan yang hidup dengan tidak bernapas, dengan tidak roh. Allah hidup dengan tidak roh. Tuhan hidup, Allah yang hidup dengan tidak ada roh, dia panggil. Itu mana ya Hayyu, wahai Tuhan yang hidup dengan tidak ada roh. Itu dia. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Qayyum, yang mengkakarkan dunia akhirat, yang mendirikan, yang membicarakan dunia akhirat, lagi pula yang berdiri dengan sendiri, yang tak berkehendak, tidak berhajat kepada yang menjadikan dia, tak berhajat kepada orang yang menjadikan dia, tidak berhajat kepada orang yang mengkakarkan dia, tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada orang yang apa panggil, yang menjadikan, menimbulkan, membaharukan dia. Dak, itu makna qayyum. Sabit tu kena reti makna tu. Kita baca dah kena reti makna lah. Tu dia deh. Kena reti makna. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang hidup tanpa roh. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri. Hak kita dah mengaji qiyamuhu binafsihi, tu dah. Qayyum tu dah tu. Qiyamuhu binafsihi. Hak tu takbir ulama. Ayat al-qayyum, ia sangat mengkakarkan, ia sangat apa dia panggil, berdiri dengan sendiri, makna tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadi, yang menimbulkan, yang membaharukan. Itu makna al-qayyum.
Gitu kita baca serta makna comel. Bahkan ulama dok khilaf juga ni. Orang berzikir tak reti penama, boleh pahala ke tak? Hak bukan Quran lah, hak bukan Al-Quran. Kalau kita berzikir hak bukan Quran, tak reti makna, adakah dapat pahala? Begitulah, beginilah, macam-macam. Mung gitu aku gini, mung gini ku gitu. Kun ma percamdian andai mai dai, sebab dia bukan Quran. Boleh. Ya Hayyu ya Qayyum, bukan niat baca Quran dak lah. Niat berzikir. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmat Engkau ya Allah aku minta tolong. Aku minta tolong dengan rahmat Engkau lah. Lagu mana ya Allah? Kalau mu tu nak menyiksa aku, boleh menyiksa sangat sebab aku salah. Aku ni dosa pun banyak. Maksiat pun banyak. Diraka kemu tu banyak. Ya Allah, malas ye. Siye malas sebut kata celak mata tu gak. Yolah. Celak mata, yolah. Celak mata pak, yolah. Dosa lah aku, ya Allah. Dosanya aku denganmu, ya Allah. Tu bahasa Melayu nak merayuhan, nak manja gitu. Manja dengan Allah Ta'ala, aku ni gak berdosa denganmu, ya Allah. Setiap-tiap masa lah aku ni berdosa. Cuba tengok. Celak mata pun berdosa. Cuba kita lalu kat bandar-bandar tu, ada berlaku. Dosa maksiat mata pun ada, maksiat telinga pun ada, maksiat tangan pun ada, maksiat hati lah. Bahaya sekali. Nampak tuai tu gak tutup tuainya, tudung tuainya, tapi gak hati itulah karutnya. Ada sifat tu, sifat ni. Sombong oleh hati, bangga oleh hati, gapo, pandai hina kepada orang. Walaupun orang tu hina, tak boleh kita pandai hina. Kemungkinan dia hina pada zahir je, hati dia lebih melia. Tuai je nampak cemat, tapi hati bersih belana. Orang tak ada nak bersih tuai saja gitu. Hati cemat buat gapo? Bahkan Nabi tak kena kalau pakai ye lebih bersih daripada hati. Pakai ye bersih tapi hati cemar. Nabi tak kena lagu tu. Cuci zahir je. Dia hati cemar. Tak sih lagu tu dak. Semua orang tak sih. Nabi tak sih. Kalau kita pakat lah. Cuci zahir ni naklah. Wasiyabaka fatahhid. Tuhan kata, "Hey Muhammad, kaimung tu lah cucilah, pakai ye kamu cucilah." Patut nak pakai ye besar kita, hati ni bahasa besar. Mana pakai ye zahir pun nak cuci, hati pun nak cuci. Itu dia deh. Baik. Maka ya Hayyu bi rahmatika astaghis, dengan rahmat Engkau ya Allah, mana aku minta tolong dengan rahmat kamu. Sebab kita amalan kita ni hak mana pakar kita tak tahu. Hak mana pakar, tak tahu buat amal temalan ni hak mana tak tahu. Tahu tak hak mana Tuhan terima, hak mana Tuhan tak terima. Amal hak sah tu tak apa lagi. Amal hak sah pada syarak syarak kata sah dah, tak apa lagi kita tahu tu. Sebab kalau tahu kata tak sah, wajib semaya semula. Lepas pada mandi siap, junub mandi siap lah, 2 hari dak semaya. Gapo? Getah duk mana weh? Duk di rambut. Tak rata air. 2 hari dah dak semaya. Moga kita orang motong ke. Bila kita orang motong, getah lekat di ni, dekat di rambut kita. Lepas tu kita mandi hadas besar, mengangkat hadas besar. Tak rata lah. Bila tak rata, maka tak rata air. Bila tak rata air, lagu mana? Semua panggil mandi dia tak sah. Bila mandi dia tu tak sah, maka nak buatlah mana mandi dia tak sah. Pada semaya maridah tu tak sah. Tu sebab mandi janabah tidak sah, maka tidak sah. Semaya dia tak sah. Bila tak sah, semaya 2 hari dah sana weh.
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kena qada apa hari weh? Kena qada berapa hari? Kena qada berapa hari? Tu dia, kena qada berapa hari? Sebab dia tak sah tu. Zuhur kena qada kedak, asar kena qada kedak. Lah mana jawab kena qada berapa hari? Baru khabar kata la ais maye amani junuk tak sah 2 hari. Kena qada berapa hari? Qada 1 hari ke? Qada 2 hari? Tu dia dah. 1 hari. Qada 1 hari. Gitu. 2 hari dak semaya dengan tak tahu. Zuhur pun tak tahu deh. Kata ada Zuhur lah, asar lah, maghrib lah, isya lah, subuh lah. 2 hari. Mandi tak sah. Sembahyang juga tak sah. Lepas tu, kena qada berapa hari? Kita buh katanya, seminggu dak semaya kita buh lah. Qada wan diau. Kau tu qada wan diau. Tam wan tikat. Ikut hari kad lah. Lamat mai 2 wan. Lamat 1 wan. Sudah kerja. 2 hari dah. Dan muka kita tinggal 2 hari. Bukan tinggal mananya? Mana pergi khabar 2 hari. Dalam bukan mana tak? Bukan tinggal semaya. Semaya dah 2 hari tu. Tapi pergi khabar. Khabar kata, la getah duk tah rambut. Mandi junuk kemarin dulu tak rata. Kena qada berapa hari? Tangmut 1 wan. 1 wan. Ada kata 1 wan. Ada kata qada habis. Ti mai sah. Qada tak ada sah. Qada 2 wan dah. Jawabnya wajib qada semua sebab dia tak sah belaka. Itu dia deh, sebab dia tak sah belaka tu. Tak sah mana? Tak sah betul, tak terakat hadas besar. Iko zuhur apa kali? 2 hari dah. 2 kali. Asar apa hari? 2 hari. 2 kali. Puasa kena qada 2 lah sebab dia tak sah tu. Cuma tak berdosa dia. Tu yang lebih dia. Tak berdosa kan? Tak berdosa kita semaya 2 hari dia. Moga tak tahu. Kalau tahu berdosa semaya tu. Sebab kita pergi sujud dengan tak ada air semaya tu berdosa besar. Kita sujud dengan tak ada air semaya tu berdosa besar. Tu. Sujud saja. Sampai sujud ni berat weh. Sampai kita ada rapat-rapat dengan orang-orang besar-besar tu lah. Kita ni orang tak ada besar lah kita ni tak. Duduk dekat-dekat dengan orang besar-besar tu. Jangan dia buat amal sangat. Sujud-sujud tu nama berah. Gigap punah agama lah. Rokok pun jangan. Kalau rokok niat membesar kepada orang besar tu. Semacam mana kita besar ke Allah tu, siap punah juga agama tu. Serius serius kan? Orang ada rapik dengan orang besar-besar tu lah. Orang besar dunia tu lah. Tu dia. Gila rokok siap sungguh. Rokok bukan banyak tu. Sekadar kita hola tangan sapan lutut. Ambil tangan kita hola sapan lutut. Tu dia. Sekadar tu je orang panggil rokok dah. Dinamakan rokok dah orang tu. Ambil tangan hola sampai lutut rokok dah orang tu. Masya Allah. Oleh yang demikian jangan kalau kita hangguk kepala, hangguk tu pun dia paling kurang makruh. Paling kurang tu hangguk kepada orang tu lah. Tu. Ya kalau orang soleh, orang ulama, orang ahlillah, sunat kita kucup dan berdiri ke dia.
Sunat kucuk tangan dia. Sunat berdiri hormat ke dia sebab dia orang solah, orang baik, orang soleh, orang comel, orang baik. Maka sunat kita kucuk tangan dia dan sunat kita berdiri hormat kepada dia. Kena buat gitu. Jangan rokok gitu, rokok sudah. Tu je. Ya, kalau rokok saat ni tu, dia tak boleh gidah tu. Dia niat membesar. Dia niat membesar kepada orang yang dia rokok tu. Kalau dia berkata aku besar ke dia ni, serupa dengan aku duduk semaya. Semaya tu membesar ke Allah. Tu tunggang pula. Bokeh umi pula. Yuk mewai dai mairah dai maikah. Yuk mewai. Gitu lah dia. Ni orang panggil duduk di dalam kata tak siapa tangguh hari lagi. Tak siapa tangguh hari lagi. Cumanya baik tu baik lagu mana. Takut jadi semabu gitu ya. Takut jadi semabu. Beringat tu molek. Beringat tu lebih comel lah. Maka dia tak siapa pergi tangguh hari. Wai tu mana kita ambil tangi. Nama bahasa ni panggil wai. Kau datu. Maka tak siapa tangguh hari. Cuma kita beringat lebih comel. Buat apa? Syibahak tu lah. Takut syibahak. Kalau orang kat negara sana tu, ada orang Islam yang buat gitu. Tempat beribut demo. Supaya tempat kita pakai topi sudu. Tak boleh tempat kita ni. Sebab yang rambut tempat kita ni, topi sudu ni orang kita tak pakai. Kebanyakan orang Melayu tak pakai topi sudu. Lebih lagi orang yang ada email kuat-kuat ke apa tu, dia tak pakai lah topi sudu ni. Maka kita mengelak tu comel. Mengelak jangan pakai topi sudu tu comel. Buat apa? Takut orang kau cai pit kata demon ni ke kerai. Demon ni ke siapa weh? Orang apa ni dia pakai topi sudu ni? Dia pakai topi sudu masuk left sejik. Ayalah. Kalau Mekah tak apa, Madinah tak apa sebab di sana je tak ada orang bukan Islam. Dia beribut tempat demo dia pakai topi sudu heret mari siapa masjid heret. Tak apa lagi. Tapi tempat kita tak boleh cuba teras orang pakai topi sudu masuk dalam sejid. Gege apa? Dia bukan tempat, dia bukan labuk kita lagu tu. Labuk kita sini tak pakai topi sudu. Bila kita pakai timbullah syibhat selalu. Maka tak dibenarkan kita pakai. Baik, aslih li. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmat Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Aku minta tolong dengan rahmat Kamu ya Allah. Minta Tuhan tolong kita lah dengan rahmat Kamu. Aslih li, baiki olehmu bagi aku ya Allah, baikilah sya'ni akan tikah laku kelakuan aku semua ni kullahu sekaliannya nya sya'ni. Comel-comel. Kalau boleh baca 1000 comel sekali kat ayah deh, insya-Allah. Di hari ni Pak we boleh saya. We boleh kata insya-Allah aku nak baca 1000. We duduk situ dulu. Deh. Puying sai Baghdad dai mai kah apa? Baghdad lagu mana? Lagu mana kat ayah Baghdad pakai topi Baghdad tu. Tu dia ayat tu. Ya tempat kita je tak boleh. Tempat kita je semabu walaupun kita Baghdad. Kalau pakai kanok tu lain sebab kanok ke pakai belakang. Kanok dia pakai deh. Tu dia orang pakai kanok saat ni tu. Di tempat kita kanok orang panggil topi gapo yang Malaysia. Malaysia panggil kopi ke mana, keledar ke mana, Malaysia. Kalau kanok dia tak semabu sebab kebanyakan orang pakai. Bila kebanyakan orang pakai kanok dia tak semabu, tak apa. Bukan tak boleh disudu tu sangat. Tak boleh disemabu tu. Disemabul kita dengan orang sana. Pakai topi sudu, lepas tu pakai baju, ada akor lek belakang. Pulaknya nampak lutut, pada ceruk upuk. Ayalah, kecek sia. Cuba kata. Duk cakap bahasa Thai sia.
Tuan ceruk upuk. Lek belakang pakai baju akor sia. Apa pulaknya? Lepas tu apa? Topi sudu. Lutut duk luar. Kecek sia telefon. Lepas kita orang dengar ni lah mana weh? Kita orang dengar ni lah mana? Orang poh Kali pertama. Kali pertama kita tak orang poh. Sia mana mari kita ceruk upuk sini. Orang poh sia saja. Tu dia dia. Tu sybahat tu. Tu dia. Topi sudu dia. Tu orang panggil sybahat orang tu. Bila orang tu sybahat, demo sybahat sabit kita. Dosa demo dengan sebab kita. Bukan kita hab dosa dulu. Sebab kita buat we demo sybahat. Tu dia dia. Habis kat tu. Tu dia. Sampai terjangit. Deh. Puying sai tap bun pa klum kandet. Dai mai. Tak biasa tengok beg mana. Dia pakai beg mana. Kalau topi sudu tak boleh. Dia semampu dengan orang bukan Islam. Kita orang Islam semampu. Teban-teban dia pakai kain kelubung. Dia hingga semampu sikit situ. Dia kalau boleh tu tak sah. Kalau boleh tak, kalau bukan nak tu lain, tak apa ada. Hak boleh duduk sikitnya, ada kain kelubung. Situ hak boleh duduk sikit-sikit orang wanita, sebab dia pakai kain kelubung, dia buh tu nak kandet dia. Gitu je lah. Kalau boleh tak buh tu comel benar. Tu dia. Lagu tu. Tu dia nah, baguslah. Tu bi rahmatika asari aslih li sya'ni kullah. Wala takilni, dan janganlah akau ya Allah akau helak kepada aku ni ila nafsi, kepada diri aku ya Allah. Mu jangan lak ke aku. Reti tak lak? Mana Ghazali duduk di Malaysia, Muhammad Ghazali faham tak? Lak, helak. Mu jangan lak lah kepada aku ya Allah. Aku tak kuasa nak jaga aku. Jangan kata nak jaga orang tu. Jaga aku pun aku tak kuasa. Sekelip mata pun tak kuasa. Tarfata'in. Sekelip mata. Reti ke tak sekelip mata? Sekelip mata pun jangan ya Allah. Mu jangan lak lah kepada aku ni. Walau sekelip mata pun tak si. Mu jangan lak lah. Tu dia dia. Kau caikah. Dia kat ayah kata lak. Orang Malaysia apa? Orang Malaysia kata dah helak. Jika aku helak pajak, orang dia baca taklid, akan isteri aku dengan bahawa aku tidak beri nafkah. Dengan aku tidak beri nafkah kepada dia lebih daripada 4 bulan ke misalnya, ikutlah. Maka gini tu. Itu dia dia. Jangan akan biarkan. Tu dia dia. Jangan akan biarkan. Biar tu mana lak Hei Tuhan, mu jangan lak lah kepada aku. Faham deh? Terima kasih kepada Muhammad Romli Awang di Malaysia. Tu dia deh. Hong ni hamsung setika kah? Yo, royak sok mudah tu. Tapi kemungkinan ni hak baru ni. Salihah deh, kemungkinan ni hak baru masuk ni. Cik Senah ni, Tayyik ni, duk mana Cik Senah ni? Duk hantar ibu tangi tu. Orang tak ada nak lah ibu tangi tu. Dia. Dia hang ni ngut setika kah? Yo. Tak si ibu tangi tu. Cik Senah duk mana Cik Senah? Ke orang berapa? Ke bukan Senah ba. Ke Senuh ba. Malaysia kau cai put menkan ya. Maknanya lak tu masa kita biar dah. Jika aku helak pajak akan isteri aku lebih daripada 4 bulan dengan bahawa aku tidak beri nafkah ke dia maka tertolak jika mengadulah ia kepada ahli jawatan kuasa, maka diterimakan pengaduannya, maka tertolak lah ia tu panggil baca taklid. Jangan akan biarkan daku walau sekejap mata, sekelip mata, sekejap sekalipun, sekelip sekalipun, sikit sekalipun, ya Allah,
Mu jangan eloklah kepada aku. Oi, comel. Kalau kita janji-janji. Dek. Kalau kita janjinya baca 1000 kali sehari. Hari Ahad lah. Nak janji semua. Kata gini. Janji nah. Saya nak baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Nak baca 1000 kali setiap hari Ahad, insya-Allah. Begitulah. Begitulah, insya-Allah. Insya-Allah aku nak baca. Mana kita pagi petang lah. Pagi pun kita baca, petang pun kita baca, masya-Allah. Pagi petang, malam siang gitu. Pagi petang, malam siang bacalah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baru duk masuk ke apa tajuk ni. Tajuk tak masuk lagi ni. Tu dia nah. Habis takat tu dah baik. Kita nak pergi kepada amalan kurban kita dan juga amalan 10 yang 10 yang awal daripada Zulhijjah ni kita royak sekali lagi lah. Ada baca area 2, 3, 4 perkara kita tahu ni. 2, 3, 4 perkara amalan di hari 10 yang awal daripada Zulhijjah. Zulhijjah. Tu dia. Biskat tu. Maka kalau kita nak pahala tu banyak, ma la yaqdiru ala wasbihi ahadun, bacalah 2, 3, 4, 5 zikir, 2, 3, 4 zikir. Amalan yang kita nak buat di bulan di awal Zulhijjah ni 7, 8 perkara ni kita cabut haji umrah. Ni kita nak buat tak boleh. Hak boleh buat sininya pahala haji, pahala umrah boleh. Molek dia 10 yang awal ni daripada Zulhijjah ni ada banyak hari lagi. Ada banyak hari lagi nak dapat 10 yang awal ni. Molek dia nya 10 yang awal daripada Zulhijjah ni 8 perkara kita kena buat. Amalan 10 yang awal Zulhijjah ada 7, 8 perkara. Mana? Haji dan umrah. Hak ni duk sana lah. Kita nak buat tak boleh. Hak kita buat boleh sininya gapo? Gapo gatik. Tu dia. Kita buat sini boleh pahala haji, boleh pahala supaya hijrah umrah. Ya, terima kasih kepada kam ibu dan bapa semua. Dan sekarang baru boleh 5,000. 5,000 dah. 5,000 ke 6,000. 6,000. Dia 6,000 nah. InsyaAllah 14,000 lagi cukup 20. 6,000. Dia. Siapa yang boleh royak kata? Siapa yang boleh royak pahala kita buat sini boleh supaya buat haji dan umrah sekali. Haji sekali, umrah sekali. Haji sekali, umrah sekali. Pahala supaya buat haji, buat umrah. Gapo cuba royak sore? 10 orang tak apa. Cuba royak di 10 orang weh. Kita buat ke mana kat ayah kita di Jahar ni? Ada ingat tak? Amal lagi apa? Supaya haji umrah. Supaya buat haji sekali, umrah sekali. Sebab amal di bulan 10 yang awal akhir apa? 10 Zulhijjah ni 8 perkara ke? Haji umrah. Bila haji umrah saat ni tu, nak buat haji nak duduk sini. Nak buat haji nak kita duduk Jawa, duduk Jawi ni. Solat Isyraq. Gitu. Semaya Isyraq. Ya gini. Semaya Isyraq tu Timam Madah. Lepas pada semaya subuh, jangan ubah kaki. Tunggu hingga naik matahari. Bila naik matahari, kita semaya sunat Isyraq
2 rakaat. Atau berlaku di atas duha, kita semaya duha walaupun 2 rakaat. Tu dia deh. Maka pahala supaya kita buat haji sekali, umrah sekali. Haji sekali, umrah sekali. Tu orang panggil kelebihan dia. Pahadak. Semaya isyrak tu iyalah. Kena tunggu dulu Tunggu sudah kita semaya subuh. Tunggu. Duduk dia situ. Tapi bukan general lah. Tunggulah artinya. Berzikir. Hak berzikir tu kita nak. Ni ada ayat kata berzikir 1000 je lah dah tu. Lepas subuh tu gomoh lalu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Hak pandak-pandak. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Bila? Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tu dia Lepas tu Allahu Akbar, chau loi la yin loi cai mereka. Hak ni dah ni baca hak mana? Berzikir wi naik fajar. Naik matahari. Bila naik matahari siapa? Semaya isyraq. Usalli sunnatal isyraqi. Belum sampai segala. Belum sampai 7 star, kek dianya isyraq nama dia. Bo sampai 7 star, pada pandangnya mata, orang panggil duha. Semaya duha, 8 rakaat. Semaya duha, 8 rakaat. Adik-adik pelajar ada sini tu, kita buat latihan lah. Sebelum tidur, semaya sunat taubah. Sebelum daripada nak suruh apa nak ke apa, nak sudah klik kepada pondok berak ni, kita semaya duha 8 rakaat. Itu dia deh. 8 rakaat. InsyaAllah. Laksud kita dah tu. Adik-adik pelajar mari duduk sini. Laksud kitanya satu, panas semaya. InsyaAllah lah. Dalam setahun tu pandai lah insyaAllah. Panas semaya boleh lekat zikir harian. Dan lekat pula wirid lepas semaya. Dan juga lekat semaya sunat-sunat. Paling kurang 10 rakaat hak muakkadah. Tu insyaAllah. Tu je lah. Pakat pinhu pintal lah. Maka orang panggil amalan kita, nak pahala haji, nak ke pahala umrah, kena kita berzikir lepas subuh. Jangan ubah kaki. Duduk dia situ. Wi sampai naik matahari. Tu dia dah. Naik matahari. Semayalah isyraq 2 rakaat. Sudah isyraq, tunggu pula semaya duha 2 rakaat. Tu pahala kabung. Supaya dengan haji sekali, umrah sekali. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tu dia tu. Ni amalan 10 yang awal di bulan Zulhijjah tanam molek. Sebab amalan haji umrah ni orang pergi sana, tak apalah. Doalah supaya mereka dapat selamat. Dia pulang kelik dengan selamat. Dapat bawa kelik haji umrah yang mabrurah. Tu dia. Yang kedua, birrul walidain. Buat baik kepada ibu dan bapa. Pakat ziarah kata. 10 yang awal bulan Zulhijjah
pakat ziarah ibu bapa. Kalau mati dah, hadiahkan pahala. Buat kebajikan, hadiahkan pahala. Buat pahala, hadiah kepada orang yang mati, mana ibu dan bapa. Kata Imam Nawawi, kita buat baik kepada orang yang ibu bapa dah buat baik. Kita hubung dengan orang yang ibu kita dah hubung dengan siapa. Ayah kita berhubung dengan siapa masa dia hidup gitu. Berhubung dengan dia. Berhubung dengan orang yang dia pernah berhubung masa hidup. Gitu nah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi berkat kepada anak dia, cucu cicit dia dengan sebab kita buat lagu tu. Dua. Yang ketiga, hubung rahim, silaturrahim. Ni ya mudah-mudahan kita dah buat dah ni lah. Hatta lagi mari pun hubung dah tu. Assalamualaikum hatta mari piung mari tu hubung rahim. Yang keempatnya taubat. Dia taubat, kita semua taubat. Yang kelima yang kena baca Quran, qiraatul Quran. Yang ketujuh udhiyah gerbang. Kalau nak mengekah pun tak apa. Tapi so dia mau nak tanya banyak orang dah. Dia mau buat semabu kok mana? Mengekah apa? Gerbang. Mengekah, lepas tu menikah selalu. Boleh ke tak? Cuba jawab. Gerbang, mengekah, lepas tu menikah selalu. Boleh ke tak tu? Di samping kita mengekah, menikah. Samping gerbang, menikah. Bila menikah, dia orang mari. Pada orang mari lah, ramai mari. Menikah kan ni. Boleh ke tak nak campur dua tu? Menikah, mengekah. Menikah, mengekah. Dia. Baba naik cuang lelaki lamat duha daimah. Ya, boleh. Baba naik cuang welani lamat duha. Lalu ni tu tak lagi. Boleh lepas sikit lagi 7.30 lah. 7.30 tu semaya duha. Kalau nak molek 9.30. 9.30 nak gitu. 9.30 waktu yang paling molek kita baca duha. Kita baca duha dah. Kita semaya duha lah. Bagus. 8 perkara ni tanda molek. Yang pertama haji umrah. Yang kedua buat baik pada ibu bapa. Yang tiga silaturrahim. Yang keempat taubat. Yang kelima baca Quran. Yang keenam gerbang. Yang ketujuh sedekah. Gerbang saat ni tu jawab. Maka nak gapo? Dai boleh tak? Di samping kita gerbang nak menikah. Di samping kita akikah nak menikah boleh. Tapi jangan ambil duit. Jangan ambil duit waktu orang mari makan pulut. Jangan ambil duit sebab takut sabit-sabit dengan mengekah kita dengan menikah tu, takut belaga dengan akikah kita. Takut belaga dengan kurban kita. Babo rau penlu rau tam aman dai rau ton niat hadiah teng pome ti sia cuila rupau. Tak hadiah pun tak apa. Tapi yang lebih comel, lebih comel lagi. Ahsan lagi kita hadiah. Walau tak hadiah pun ya siapa sebab jaksa dia ni. Anak sebagai jaksa dia. Supaya kita buat jaksa taruh ni lah. Kita buat jaksa molek taruh. Orang ada buat, orang ada tergapo. Lepas kita tak ada isak, boleh. Sebab kita buat jaksa. Maka anak jaksa daripada ibu dan bapa. Kata ulama, walaupun dia tak niat, maka boleh juga pahala sebab jaksa dia. Dia jaksa dia nah. Habis. Dekat Malaysia, dekat 8.30 solat duha sama dengan Thailand 7.30 ya. 7.30 comel. 7.30 duha. Tu je nah. Yo, untuk di pagi ni saya rasa cukuplah setakat ni. Sebab orang mari tu. Gitulah deh, ambil masa berebut masa rebut ni. Rebut masa lah deh. Apa nak dia berlakon awak lah hak ni pun nak. Hak nun pun nak berlakon nak dia. Masa tu lah berebut
Tu dia. Cukuplah untuk di pagi ni, minta share dia sekali sore. Terima kasih semua kepada kaum ibu dan bapa yang dah beri sumbangan. On mari ni dah 907 193 009 ni untuk nak membangun, nak menyudahkan sebelah buah pondok lagi. Agaknya siapa yang ingin rasa nak hak banyak pun boleh. Kita nak buat aku berasa nak buat gatik mana aku hidup hari ni dah 45 10 tahun dah tak biasa buat pondok orang duduk. Tak biasa buat pondok walaupun sebuah pun tak biasa aku ni. Harta aku ni ada sedikit sebanyak tak biasa buat. Maka di hari ni peluang ke amasnya dia saya bukalah peluang ke amasnya bagi mereka yang ingin rasa nak menolong atas agama, alal birri wat taqwa, atas perkara yang baik dan atas perkara nak takut kepada Allah Taala ni. Siapa yang ingin berasa nak tolong boleh mari dalam banci 907 1930 ni 9 ni, insya-Allah menjadi kebaikan kita. Tu je. Tuang ikram dai mai hak mana? Tuang ikram hak mana weh? Amalan kita ruwa hak sani. Dia ya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tu dia. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Orang mari 200 nah. Saya buh dalam zon 200 insya-Allah. Hak 200 ni hak 500 kita nak laginya 40 orang lagi. 540 orang lagi insya-Allah. Maka mudah-mudahan yang beri yang on mari ni dak kita doa supaya Allah Taala beri kejayaan sama ada dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Allah Taala beri berjaya leh. Amin. Caiทำแล้วคือเบะวะไม่ต้องเก็บตังค์ปุลุนั่นแหละดีที่สุดya. Tak usah tu. Takut capur ya. Nama kita buat ambil peluang. Nama dua ambil peluang kan tu. Bela-bela menikah, bela-bela menikah selalu Bela-bela gerbang pakai menikah selalu. Dia menikah tempat kita ni loraknya makan pulut. Bila makan pulut dia ada bayar, ada duit ke apa tu, jadi payah nak kira tu. Mung holo, aku holo, mung holo, tarik holo tu. Jadi mana kata susah juga nak tak tu. Pakai gini pakai soseh tak salah. Dia kita buat dah tu, buatlah hak ni kita mengekah. Hak ni kita menikah, hak ni kita akikah. Hak ni gerbang tak usah campur. Pulaknya daging gerbang tu. Jangan dia ambil daging gerbang tu buat pengupah. Orang semelah, orang cara daging kita tu. Janganlah kita buat suku. Kita panggil tok semelah mari tu, kita wi suku lah orang dia tu. Boleh ke tak nak upah? Boleh. Dia mau tanya, adakah boleh nak upah orang semelah daging gerbang, semelah gerbang kita? Boleh ke tak nak upah? Bolehlah nak upahnya. Orang dak lari upah ambil daging tu. Kalau ambil daging lain tak apa. Ambil daging lain buat pengupah boleh. Jangan dak ambil daging gerbang tu lah buat pengupah. Tu dia deh, buat pengupah. Tu dia. Ambil daging gerbang buat pengupah. Hak tu berdosa tu. Haram tu. Wajib tu kena hatta klik. Wajib kena ganti. Pia gatik biasa buat kerja lagu ni. Di kalangan ramai-ramai ni pia gatik biasa gerbang, lepas tu biasa buat ambil daging gerbang pakai buat pengupah untuk orang semelah apa panggil? Apa panggil? Sekilo, 2 kilo ke sore, sekilo ke sore. Hirish daging sekilo. Ni upah kamu. Tolong aku ni, mu tolong aku upah. Belik molek.
tu dia deh. Mana ambil daging gerbek buat pengupah. Itu Kak Nah. Tak leh tu. Dia bertanya mada ke tak gerbek. Gerbek tu mada. Tapi berdosa tu lah. Ya gerbek je dekat semelih je lah. Bawa kita semelih ni kita pada. Dengan sebab kita semelih tu lah kurban. Di semelih tu lah gerbeknya. Mada lah. Tu dia. Tapi berdosa. Apa nak buat apa? Mada. Tapi berdosa. Belik sungguh. Tamtilah yang jadi tisut dari bun mak tisut. Ya. Jangan lah. Kalau buat maridah tu, wajib kena gati. Wajib kena gati. Hak kita beri ke orang tu. Lepas tu beringat molek. Bila kita pergi gerbek tempat demo, jangan buat kelik semua. Kena bagi dulu di sana. Nak molek perhabis di sana. Jadi buat kelik. Kita gerbek sana. Gerbek taning. Buat kelik apa jalan. Gerbek jalan. Buat kelik apa taning. Tekoh ke jalan perhabis. Kalau nak buat kelik juga. Buat kelik tapi jangan buat kelik semua. Jangan bawa kelik semua. Mana kena sedekah kepada orang fakir miskin yang ada di sana. Orang fakir yang ada di sana, orang miskin ada di sana, wajib kita beri kepada orang fakir di sana stokor dulu. Stokor tu wajib tu. Ingat molek. Ingat molek. Stokor tu wajib. Stokor ni kodan nama sedekah tu lah. Di 5 kerai ke, sekilo ke ikutlah. Sekilo tu nyata. 5 kerai pun tak apa dah. Kodan nama sedekah tu wajib sedekah kepada orang di tempat yang apa? Yang apa? Yang lembu kita mati di situ. Makna kita semelah di kampung tu lah yang kita kena beri sedekah wajib. Supaya zakat fitrah juga. Kita raih matahari di mana, situ kita beri terah. Pas kita tak cermat mana ni raih tu ada jalan. Malai raya tu ada sana. Klik mari zakat wi sini. Tu. Nak ambil comel tetap berapa comel lah. Sebab kita sakut dengan demo situ. Dia. Kita sakut di situ baru lepas tu berpunya zakat bagi lain. Tak comel lagu tu. Tarau ni kurban sedekah hai kap kunti cerat te mai cai kacang dai mai hadiah. Bukan sedekah kalau orang gerbek orang semelih tu, orang miskin kita sedekah. Kalau orang semelih tu orang kaya dah, hadiah tak apa. Bukan kita upah tapi kita sedekah. Bukan upah, hadiah tak apa. Dalam hal tak apa tu. Orang beringat. Orang beringat lebih comel. Sebab apa? Takut pergi jadi termasuk dalam kata upah. Walau tak ada upah. Tak ada upah. Dia mengelik dalam tu. Hai, bukan upah ni. Mengelik dalam tu. Tu bimbing ada mengelik. Mungkin takut nampak tungging tu ya. Susu pala. Lepas tu punggung duk luar. Susu punggung pala duk luar. Tu bimbing gitu. Sampai itu baik tak sah mula. Baik tak sah mula. Gitu tak? Saya nak lagu tu baik tak sah mula. Bui daging tu tak sah bui tas nama tu. Walaupun nama sedekah. Tapi takut dia takut tak sedap. Jadi bahasa tak sedap ya. Dia mau mari rai dia mau gapo teh. Malaikat kita upah dulu. Upah dia berapa seekor pak cuy. Tak ada apa lah. 5 ni tu 700 pun tak apa dah. Upah 700. Hak ni harga demo susah lelah demo grand demo tu lah. Lepas tu bos sudah tu hak ni hak hadiah. Hadiah stokor. Hak tu puas hati. Makna kita upah dulu. Upah dengan duit dulu. Lepas tu hak lagi tu kita hadiah. Hak tu lebih comel. Nak boleh lepas daripada kola kila kola. Habis tu dia nah. Maka untuk di pagi ni terima kasih. Kita doa pandai-pandai. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Ya Allah, jatuhan kami, sampaikanlah pahala bacaan kami, selawat kami kepada junjungan kami, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua amwatil muslimin, anbiya al-mursalin, al-ulama il-alimin, wasyuhada wassalihin, dan kepada amwatil muslimin wal muslimati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma a'inna ala ta'atika wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma jannibnal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal-iman wal-ihsan wal-hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allah.